أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Lepas mampu kita bersahur, mampu kita berpuasa, berbuka dan meneruskan puasa-puasa kita yang hanya berbaki tak lama saja lagi. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, semalam kita berbicara tentang bagaimana pemurahnya Nabi SAW tentang infak. Pemurah sebelum Ramadan, bila masuk Ramadan Nabi lagi jadi insan yang sangat pemurah. Hari ini kita nak berkata tentang bagaimana sifat para sahabat bila tentang infak. Juga cuba tengok, yang pertama, kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memberi semua harta dia. Subhanallah, ketika umat Islam memerlukan bantuan jihad, kekuatan kewangan, ke jalan Allah, maka Nabi bertanya kepada para sahabat. Pada waktu itu Sayyidina Umar Al-Khattab datang bertemu dengan Nabi dan membawa separuh daripada hartanya. Nabi bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Sayyidina Umar menjawab, separuh lagi. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membawa semua hartanya. Lalu Nabi bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab dengan penuh yakin, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah, aku tidak akan dapat mengalahkan Sayyidina Abu Bakar selama-lamanya. Inilah kata bagaimana Sayyidina Umar apabila mendengar Sayyidina Abu Bakar yang berkata sedemikian. Tengok pula bagaimana tentang kisah Osman bin Affan yang membiayai tentera Tabuk. Ketika berlakunya peperangan Tabuk, umat Islam kekurangan harta. Osman datang membawa 300 ekor unta lengkap dengan peralatan perang dan juga 1000 dinar emas. Dulu kalau dinar emas ni jangan main-main lah, itu yang paling kaya lah. Inilah kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Osman yang terkesan dengan ayat-ayat Al-Quran terus menginfakkan, mewakafkan harta-hartanya. Kalau siapa pernah pergi umrah, dia tengok ada situ wakaf Sayyidina Osman bin Affan. InsyaAllah banyak lagi kisah-kisah yang boleh memberi teladan dan contoh kepada kita untuk kita sendiri pun nak jadi orang-orang yang ringan tangan kita untuk berinfak ke jalan Allah. Teruskan bersama Miskul Kalam esok dengan topik yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.